Jangan lupa di subscribe channel Batelia Plus sana. Di subscribe, di like, di komen, di share. Kalau nak share nak dibagikan lah. Itu di sana. Mari sudah lah awak kah. Deh, betul je deh. Okey sana. Biarlah adik paijo orang. Bang. Oh. Siapa? Siap Ari, produser rekaman. Sesuai dengan alamat kunci. Ikut tampek kah? Kau tampek rekaman atau ayam potong lah? Dah. Nak salah masuk ke? Dah. Wak ke rekaman dah. Udah dah nyo nak. Nyo nak jawab. Dah. Ada ayam dah. Ayam dah. Wak kau menyanyi kan? Tak kau cakap-cakap je ayam dah ke? Dah. Assalamualaikum. Dah. Ani yang sudah dah. Dah. Urang ah. Masuk lah. Latala perempuan situ lah. Wah patang bertamu lu ke mau orang. Tumpaknya gigit anjing. Bang. Coba buat dalam lah. Leleh dah. Nak adu anjing si kuro. Ada yang meliru ayam ni. Dah cari lihat pintu luar tadi. Itu kandang ayam dia nak masuk tu mah. Ya, dah. Kita buat pintu dia tak. Lalu gila. Baculah indoor, outdoor. Ya. Nampak ruangan bersih dengan lampu sedua wah. Dingin tak? Cang ni nah. Maha pokok lu mah. Jadi, mengapa mari? Rekam dah. Rekam. Lagu-lagu nyanyi tu ah. Oh, kerja artis. Yo. Wah. Bantu angsa dah keko kemari. Kalau ke studio kau mah bahasa patung. Kagak, Pak. Awak jadi dripping artis cabik Sarawak dah. Itu nalah tenar. Betul. Ya. Aisyah maris ya. Tutup pintu sebelah tu. Angkat kalau gua nak. Ya. Mulai dah. Alul leh. Otak lu. Tutup pintu tu sudah. Oh, ada pintu kecil lah. Studio mah. Wayu lah rekam nak. Di kampung ada kau? Ndak kan? Ndak. Ndak salah datang hari tu. Jadi lagu ke barekam gini. Kau dah. Setengah jam awak biar tu. Stop bandu ya. Setengah jam ambil. Ya. Pun dia. Dia cek lagi dah. Aku nak rancak sangat. Ya, kau jual lah. Kau 3 minit biar kah? Pun dia. Dalam plastik kan. Gadang potensi yang lagu aku ya. Ya lah. Dia pantau lagu yang aku cek lu deh. Ya dah. Kau ikut lagu yang ku buat lagu yang kah? Iya. Buat lagu yang tu buat tugas sekolah aku ah. Bang. Cek gaya awak mereka. Itu biar lagu ya cek. Kalau lagu tu baik, kucing, titik, nak baca tulisan sana jelik lah gua. Ku jangan gambar lagu yang menjelik ikut saya rusak dah depa rekaman ni nama. Yang lain keluar. Ku surat undangan mah. Ndak mana nyiwa itu gua. Surat undangan. Surat undangan. Cuba jelik aku balik dah.
Aku proposal bandar aku nak. Lain tu dah aku proposal bandar aku mah. Wah. Yo mau itu dulu lah. Mau judul mau proposal bandar ada. Itu pas kerja aku li bandar dong. Ah. Tu terinspirasi Wak. Wih. Tu biasa nyanyi proposal bandar sini. Oh gitu. Ya. Cuba lah jalan kat dia nak cek lagi kah? Kau mungkin lah lagu yang gua. Ku sungguh gadang ambo kemarin tak tentu lagu yang tu dah. Udah Kuah. daftar harga minuman. Baca ru cuba dia nangah. Daftar harga minuman. Jus mangga 10.000. Jus tomat campur kacang padi 11.000. Terus lah. Baik gak kurang cik lah. Ah. Kopi ku gak payah macam ni. Ni seharusnya dilihat kopi. Tu pun ada. Harganya lah mana sebut. Ni tu pas habis nah ending ku nah. 5.000. Memang tu. Gitu lagu ah. Ya kurang minta lah dah. Endah sakna dah. Lah. Wajib buat. Ba model lirik-lirik lawak-lawak lagu yang tu. Dah. Tapi kau rusak alat dia dah. Ada yang tangan ni lah. Dia puru-puru lah kandang ayam tu. Kalau kandang ayam ni lalu tadi. Menyanyi main karya saja mah. Tak tahu orang dia. Bara orang lah masuk dalam kau jadi orang sadul dia. Tentu dah. Keluar di orang dia, masuk di orang lah. Sukses. Dan awak diundang lah gue ya. InsyaAllah. Dah. Nyanyi ya lah. Nak mancak kira-kira dah awak nyanyi gua. Tapi nak rancak ayu apa tadi nak nyanyiin. Oh, anak mu jus pinang jus ke kopi mu ribu tu lah. Oh itulah lalu apa lu anak. Cuba encik dulu. Deh. Yang awak mau masuk dah. Taruh ke belakang, belok kida, belok suak masuk dalam tu nampak ni kacur pun. Nak rancak lah. Ya. Kadang pokok biaya sering ya. Aku foto nak kasih dah di dalam dah. Oh, untuk kenang-kenangan. Ya. Tenang lah. Dah. Cuba lah masuk dalam. Kau minum dulu nak? Kau kopi dulu lah. Salah dah. Tak tahu nyanyi dah. Wis. Ni semangat lah. Aku lah sabana apa jauh lah. Mintu mana aku dah? Kita. Iya. Tunda minta dulu. Lah, awak mulai dari nada C D minor X E. Nyanyi lang leh. Kula ada susun ah. Pasang lah ikuang lah. Andeh, you tak tantu cik Allah orang dah kan. Cuba lah menyanyi leh. Dari ma aku lah kunci suara ruang gua. Dia cariin selalu ah. Jus tomat campur kacang padi 11.000. Pandai kerja nyanyi kan. Oi, Yung. Ada muncang ke mek tu ah. Tak ada lek ada muncang ke mek tu ah. Cik dia kecil ke dia salah guang jak tadinya. Tencak seru ada. Hitung. Lai ang sekali lai dek. Pi ada muncang kira ke mek tu ah. Kami mak kah? Tu mek dah jangan. Empat nang tu. Kau nak nangawak pecik-pecik ku deh? Ang masuk iku kata linguang. Betul. Tuang kita muncang kina. Oh. Tu tak bisa ada nerimu si ku dan dia lega. Iya. Dah tadi nak tu mengecek kau. Iya, ang ulang lagi lah. Suara lai kau. Tahu ang cuba dekat dia beku dan jawab lah. CD lah. CD. Ang masuk dah jadi wak. Tu kunci lagu ya, kunci nada suara ruang ah. CD lah. Ada lagi nak bincang.
Onde yo. Oi. Oi. Iku ang pasang di tu nak taranga lagu lirik dan buik aku ah. Apa sang tu? Ah tu ah. Aki nak dok muncul ah. Aki nak. Dak dia balik tu dah. Lah. Lah cik lihat ah. Letak tu di pajar dapur rekaman ke apa? Jus, daftar harga minuman. Harga. Jus mangga 10.000. Mengapa aja kau sebenarnya gini kah? Pacak suruh sadu di. Di. Keteh ke bawah, keteh ke bawah. Ha? Jus mangga 10.000. Tulisannya jus jus tomat campur kacang padi 11.000. Oh, kuala tulisannya. Jus tomat campur. Angka menyanyi ke puisi. Anang baju ke? Kalau begitu payah dia mencari nada suara ruang kau nak. 10.000 aja enggak? Suara rancang. Baik. Piancang ni yang sana tadi. Pihak menyanyi dah tu ke suara ya. Tipu dia di dalam kau asal lembut seorang tu tadi yang lagu kaya nak kata tuan Zan. Tu pacar nak lingu dia nak lagu ah. Lah, orang lele. Piang lah ngani mengecek ah. Boleh jalan lirik nyanyi yang keren buat. Ha. Enggak ya? Pemare pacar. Hilang lirik nyanyi ni je. Jus mangga 10.000. Jus tomat campur kacang padi 11.000. Ni kau jadi penyanyi bebas dia boleh ni Bang. Kekeko sakit kepala dia studio dia nak orang kekeko ah. Ya. Keluar lah leh. Dah mati lampu dah. Alah habis waktu orang mau nak. Kau nak main PS dah. Kau kata Sejam lah ding ah. Kok dah kekong nak bisa dah menerbit ganang lah kan. Elah dah. Malu dan studio terkenal. Semua dulu artis dah kekong dan kadang terbit kan. Ancak pulang. kau dah nyanyi dah bang. Ndak di rumah sana nyanyi gua sambil mandi. Elah dah. Nyanyi tu sambil gosok gigi. Lah. Nanti elah berkira. Woi. Kenyak lalu ah. Siku pintu utama. Itu rompak mana tinggal? Ayolah. Bola rumpang. Jajak rumpang tu. Baik. Keko. Elok lah. Berpokok aku mah. Artis baru tu. Titik baru je dah. Kamera kami tadi dah. Iyo mak. Yo malu bisa enggak men. Tapi yang boleh mengelola sekolah. Mana aja nih. Pak. Apa? Ya ke mereka. Yang matur tu di Siko Ambo. Ada teman musik Siko Ambo. Halo. Dah inyo tu. Inyo je yang tadi nah. Inyo anggota Ambo aku mah. Kalau ambil tompiang langkang ada trompa mereka. Action. Tu. Kau mengang rencana kemari kan? Rekam dah. Rekam lagu dah. Kau bisa. Memperalu
Suara rancak. Naik. Pitia banyak dia. Apa pak? Udah biar lah. Banyak ah. Setengah jam dia biar lah. Kau deku ah. Kalau tiket tu payah deh mencari nada suara ruang kau nak. 10.000 aja lah. Suara rancak. Hai. Piancang ni yang sen tadi. Mana muda?